Status kewangan pada usia muda itu adalah disebabkan latar belakang kehidupan kita. Tetapi status kewangan ketika usia 40-an adalah disebabkan cara kita menguruskan kewangan kita. Tuan-puan, status kewangan kita hari ini bukanlah disebabkan apa yang kita belanjakan semalam, tetapi tentang sikap kita selama bertahun-tahun lamanya. Yang menentukan tahap kewangan kita 5 ke 10 tahun akan datang bergantung kepada sikap dan tabiat kita menguruskan kewangan hari ini. Jadi tuan-puan, cepat-cepat perbaiki kewangan. 5 prinsip untuk tuan-puan perbaiki kewangan. Yang nombor 5 tu yang paling penting. Tonton video saya sampai habis dan saya sebagai rujukan akan datang. Yang pertama, disiplinkan diri untuk menabung sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan. Yang kedua, simpan dahulu baru berbelanja. Jangan belanja dulu baru menyimpan. Yang ketiga, sentiasa hidup di bawah kemampuan. Bukan ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. Yang keempat, berpada-padalah dengan hutang. Jangan sesekali berhutang kecuali kepada keadaan yang betul-betul mendesak sahaja. Dan juga yang kelima, kalau nak beli sesuatu tetapi kena bayar secara ansuran, ketahuilah yang sebenarnya tuan belum mampu lagi untuk membeli. Menabunglah dulu, bila dah cukup baru beli. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jemput follow saya untuk pelbagai perkongsian ilmu emas dan juga kewangan. Assalamualaikum.